Dia akan top up. Itu sebab masa korang drive, korang memang takkan perasan lah bahawa kereta kau ni bila parking dah mendap. So hari ni kita orang di Transmatic atau Benz ada sebuah kereta Mercedes W205. So apa masalah kereta ni datang hari ni kat kita orang? So masalah utama dia adalah automatic system dia leak. Jadi customer complain bila dia parking semalaman kat rumah, kereta dia mendap kat belakang jadi macam ni. Kat depan okey, kat belakang tak okey. Maksud dia air belo dia ada kesan bocor halus. So air belo ni merupakan salah satu daripada automatic system untuk kereta korang lah. Jadi bila dia bocor, biasanya kita tak boleh nak tengok dengan mata kasar. Jadi kadang ada orang tembak air kat air belo ni, ada orang rendam. Dia boleh naik kan? Jadi macam kereta Mercedes ni dia digunakan ke 4 tayar lah, automatic suspension dia. Jadi selain tu bila kau bawa kereta ni ataupun bila kau paksa bawa kereta kau, automatic dia still boleh diguna lagi. Sebab apa? Sebab automatic system ni dia ada compressor. Jadi tujuan compressor tu adalah untuk mengisi angin. Dia akan top up angin dalam air belo ni. Dia akan top up. Itu sebab masa korang drive, korang memang takkan perasan lah bahawa kereta kau ni bila parking dah mendap. Bila kau parking semalaman baru korang akan nampak kereta korang mendap kat bahagian belakang tu. Sebab bila kompresor tu dah berhenti untuk isi angin, angin pun akan keluar sikit-sikit daripada kesan leaking kat air belo ni. Kita orang memang recommend lah untuk tukar sepasang air belo ni bagi automatic system untuk kereta ni. Kepada pengguna-pengguna konti kat luar sana, Mercedes ke, BMW ke, Volvo ke, jika korang nak buat cek, servis atau repair, bolehlah datang ke bengkel kami, Transmatic atau Benz. Kita orang buka daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis, gang. Papa Roger.